Hai guys, Assalamualaikum. Biasa kan korang tengok saya dengan Haikal ataupun ada kru lain yang pakai kita punya jaket ataupun windbreaker. Sebenarnya kita nak R&D dalam 2 ke 3 bulan. Tapi dalam video kenapa dia nampak macam oren-oren Dia bukan oren-oren. Ni yang saya punya, kita nak try dia punya ni logo dia, okey ke tak. Ini yang kita akan jual nanti, insya-Allah. Stay tune. Follow kita punya website dengan Instagram. Siapa yang tak ada windbreaker nak pakai waktu waktu balik kerja ke ataupun pakai naik motor kan. Kadang kawan-kawan kita datang training naik motor tapi tak ada jaket. This one ada logo Foodbank FS. Kita punya designer dengan logo Geng Cari Angin lah. Kita nak buat, kita buat macam ni tak ni pula. Saya buat kat bawah lah. Jom ikut saya. Kita duduk bawah sementara kawan-kawan tengah duduk training ni. Ikan. Ijam tak pasing ke ikan? So ni dia punya material. So kalau nak tengok dekat, dia punya material ni nampak tak? Dia punya design dia. Ada corak-corak macam ni dekat-dekat. Ni depan dia lah. Kita asalnya nak buat sikit je windbreaker ni. Tapi bila kawan-kawan ramai berminat dan dia orang kata, try buat lagi yang kita jual. InsyaAllah nanti kita open order. Ni dia punya material lah. Tengok dia punya bawah ni ada jahitan macam ni. Right, dia bukan yang kosong bawah. Grip dekat tangan. Okay, nampak kiri kanan. Yang ni kanan. So kita cari yang kualiti elok sikit lah. So dia punya hoodie dekat kepala pun dia ada grip macam ni. Ni dia punya zip material dia. Ni dia punya dalam. Saya dengan Haikal dah try pakai untuk beberapa bulan. Dia punya material okey. Material dia kalau kata dia kena air dia tak berat, dia terus turun ke bawah. Okey. Masuk dalam video tau. Oleh awak masuk dalam video tau. Oleh awak ni, oleh dia. Kalau siapa perasan, saya dengan Haikal dah banyak kali pakai. Kita nak try basuh dia punya logo tu keluar ke tidak. Alhamdulillah 2 ke 3 bulan pakai. Saya berani cakap 3 bulan. Kita pakai 3 bulan, dia punya logo tak tanggal teruk macam yang cok yang biasa-biasa tu kan, yang cincai-cincai macam tu. Alhamdulillah, insyaAllah kita akan release tak confirm gaji Julai ataupun gaji Ogos. Kita macam nak buat hadiah tau. Awak bertuah sebab dia punya produk akan keluar tapi tak release lagi. Tapi awak antara yang terawal pegang. Cuba pegang, nak pakai pun boleh, bagi feedback sikit. Kita try. Ni size apa kan? Size L. Awak naik motor kan datang training? Ya, kena dah tu. Oh lama. Macam Makia Rashid tu. Oh lama. Habis kan zip? Habis kan? Oh lama. Belakang saya suka dia punya design ni. Nampak lain lah. Bagi pusing belakang. Oh lama. Try dribble sikit. Try. Kasut baju alim lah. Ush. Suka. Awak ejek kawan kita seorang tu kan? Untung abang datang. Boleh try siap. Tapi macam kecil sikit. Tapi abang okey kot. Kita dah try dah 2-3 bulan. Nak basuh ni takut dia tak terkeluar. Tapi tak keluar okey lah. Ni apa ni? Tapi cari yang elok sikit lah. Abang baju biasa L? Sekarang dah pakai L lah. Dah tak boleh. Kita boleh kan? Okey, ngam. Kita orang nak tengok dia punya L cutting dia kita. Kan abang L okey lah? Okey. Oi, ni tak buka dah ni. Cara ni tak buka dah ni. Satu-satu lah. Kau lindung pakai windbreaker. Pakai. Pakai windbreaker boleh lentur kaki tu. Kenapa?